Kehilangan insan tersayang dalam tempoh singkat sememangnya menyayat hati. Begitulah yang dialami oleh Joey Sembrises Bah Johan apabila terpaksa menerima hakikat kehilangan suami tercinta dan anak perempuan mereka dalam tempoh kurang 2 tahun. Menurut laporan Kosmo, suaminya, Kopral Nurit Pandak, anggota pasukan simpanan persekutuan, merupakan antara 9 anggota yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori bermuatan batu di Jalan Sungai Manik, Sungai Lampam pagi tadi. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan agar dipermudahkan urusan buat ahli keluarga arwah. Suami saya telah berkhidmat sebagai anggota polis selama lebih sedekad. Kami telah berkahwin selama 4 tahun. Sebelum ini kami dikurniakan seorang anak perempuan, namun dia meninggal dunia pada Februari tahun lepas akibat masalah jantung. Kini dia pula meninggalkan saya dan keluarga. Ini memang amat menyedihkan, luah Joey Sembrises ketika ditemui di unit forensik Hospital Teluk Intan hari ini. Tragedi tersebut berlaku ketika konvoi 7 kenderaan FRU sedang dalam perjalanan pulang ke Ipoh selepas menamatkan tugas sempena sambutan perayaan Citra Purnami di daerah Hilir Perak. Joey Sembrises turut berkongsi bahawa arwah suaminya sangat komited terhadap tugasnya sebagai anggota polis dan tetap tabah meskipun mereka kehilangan anak perempuan tersayang tahun lalu. Siapa yang tidak sedih kehilangan anak perempuan? Namun beliau sedih tidak lama dan menerima ketentuan itu sebaiknya. Kini, saya terpaksa menerima kehilangannya setelah hidup bersama selepas lebih 4 tahun, katanya dengan nada sebak.